Anda tahu tak sekarang kita boleh bantu pihak polis menjaga keselamatan komuniti dan kawasan perumahan kita hanya dengan menggunakan telefon pintar? Volunteer Smart Paw Patrol atau VSP ialah aplikasi rasmi daripada PDRM yang membolehkan rakyat Malaysia membuat aduan jenayah, menyalurkan maklumat atau menghantar permohonan balik kampung supaya polis boleh buat rondaan di rumah kita. Jom saya tunjukkan panduan lengkap cara mendaftar sebagai ahli VSP hari ini. Selepas anda buka aplikasi VSP, pada laman ini pilih register. Kemudian lengkapkan butiran yang diminta seperti nama, nombor kad pengenalan, login ID, alamat email, nombor telefon dan alamat. Seterusnya tekan Get VSP PDRM Security Code. Selepas itu isikan kod yang diterima dan tandakan pada kotak ini sebagai tanda pengesahan bahawa maklumat yang diisi tadi adalah benar. Kemudian tekan register dan yes. Anda akan menerima email dari VSP. Dalam email ini, ia akan memberi maklumat keahlian VSP anda seperti nama ahli, nombor telefon dan email. Pastikan anda menyimpan maklumat ini untuk lo masuk ke aplikasi VSP. Sangat mudah dan cepat proses pendaftarannya kan? Dengan menjadi sebahagian daripada komuniti VSP, kita secara tidak langsung telah membantu mengurangkan kadar jenayah di sekeliling kita. Pastikan maklumat yang anda masukkan adalah benar untuk memudahkan urusan pihak polis. Bersama-sama kita cegah jenayah. Jumpa lagi kita pada video yang seterusnya. Bye!